Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani saya ucapkan kepada para pendengar yang dihormati. Hari ini saya ingin membawa anda menyelami sebuah karya yang syarat dengan emosi, penuh misteri dan menyentuh hati, iaitu novel Aku, Memo dan Rahsia karya Nurin Insyirah. Novel ini bukan sekadar sebuah cerita remaja biasa, tetapi sebuah kisah yang membongkar sisi gelap sesebuah keluarga yang kelihatan sempurna di mata dunia. Buku ini mengangkat watak Lisa, seorang gadis remaja yang menyangka percutiannya ke Jepun adalah hanya sebagai percutian biasa. Tetapi hakikatnya adalah sebaliknya. Plot novel ini bergerak pantas dengan penuh kejutan. Dari satu rahsia ke satu rahsia, pembaca dibawa merungkai siapa sebenarnya Akiko, apakah kaitan Takashi dengan ibunya dan mengapa Lisa dijadikan sasaran. Setiap watak disulam dengan personaliti yang meyakinkan Lisa tampil sebagai gadis yang cekal dan kuat, semangat walaupun dihimpit trauma. Manakala Takashi pula kompleks dengan penuh dendam tetapi masih menyimpan sisi kemanusiaan. Gaya bahasa Nurin Insyirah sangat moden, ringkas namun menikam kalbu. Secara peribadi, buku yang mengandungi 8 bab berserta coretan penulis dan 224 buah muka surat ini memberikan pengajaran yang amat terkesan kepada saya dengan mesej yang disampaikan. Nilai kasih sayang, kejujuran dan keberanian diserap halus dalam naratif yang mendebarkan ini. Buku ini mengajar kita bahawa hidup mesti mempunyai kebenaran walaupun menyakitkan, kerana itulah yang jalan kepada pembebasan. Buku ini juga mengingatkan bahawa tidak semua yang tersenyum di hadapan kita benar-benar menyayangi, dan kadangkala orang yang paling dekatlah yang menyembunyikan luka terdalam. Maka, Aku, Memo dan Rahsia adalah naskah yang wajib dibaca bukan sahaja untuk mengisi masa lapang, malah untuk meningkatkan ilmu secara tidak langsungnya mengenai negara Jepun yang juga dikenali sebagai negara The Rising Sun. Justru kepada sesiapa yang mencari sebuah novel yang penuh emosi, plot twist dan makna mendalam, bacalah Aku, Memo dan Rahsia. Percayalah, rahsia itu tak akan mampu disembunyikan selama-lamanya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.